Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum kita pada hari ini lah 7 dosa besar. Ahli panel kita yang pertama ialah bagi panel pertama Razi, panel ahli, panel ketiga Bagi. Saya menjemput panel pertama untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Jadi hari ini saya akan berbicara tentang 7 dosa besar. Antara 7 dosa besar adalah riba. Riba bermakna tambahan atau penundaan tertentu yang dilarang oleh syariat. Jadi riba itu memiliki beberapa bentuk. Ada yang berupa penambahan yang dalam bahasa Arab iaitu fad, dan ada yang bentuk penundaan penyerahan barang dalam bahasa Arab disebut nasiyah. Riba ni dari segi bahasa iaitu lugatan adalah lebihan, pertambahan dan perkembangan. Manakala dari segi istilah dari ahli fuqaha iaitu imam-imam adalah akad yang dimeterai sebagai pertukaran barang tertentu, tetapi pada ketika akad pertukaran ini tidak diketahui kesemerataannya. Berikut adalah beberapa pandangan daripada mazhab tokoh-tokoh Islam. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Riba ialah lebihan suatu harta tanpa tukaran di dalam satu akad tukaran harta dengan harta. Maksudnya ialah lebihan harta walaupun lebihan itu dalam bentuk hukum sahaja. Yang kedua adalah mazhab Syafi'i. Riba ialah akad yang dimeterai sebagai pertukaran barang tertentu, tetapi pada ketika akad dimeterai, pertukaran ini tidak diketahui kesemerataannya menurut hukum syarak ataupun penyerahan salah satu atau kedua-dua barangan tersebut dilewatkan. Manakala daripada mazhab Maliki, setiap jenis daripada jenis riba mengikut yang ditakrifkannya. Yang akhir sekali, mazhab Hambali, riba ialah berlaku lebihan dalam beberapa perkara dan kelewatan penyerahan yang dikhususkan dengan perkara tertentu berdasarkan syariat yang mengharamkannya. Berikut adalah dalil-dalil pengharaman riba yang terdapat dalam Al-Quran. Riba dalam Islam telah jelas akan pengharamannya. Antara surah yang bercakap tentang riba ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, qala Allah taala fi kitabin aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 279. Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakat turiduna wajha fa ulaika humul musrifun.
maksudnya. Dan sesuatu pemberian yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah, maka mereka yang melakukannya itu adalah orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Tujuh dosa besar yang kedua adalah sihir. Sihir adalah ilmu berkaitan perbuatan halus melalui pertolongan makhluk gaib, sama ada syaitan atau jin, yang lebih berfokus kepada perbuatan untuk menyakiti, memudaratkan atau mengelirukan manusia. Sebagai contoh, pendakwah selebriti Ustaz Kazim Ilyas baru-baru ini berkongsi penderitaan dialami beliau sejak 8 bulan lalu yang menyebabkan luka di seluruh badan termasuk muka dan penyakit misteri, iaitu dipercayai sihir katak. Itu antara sebahagian jenis ilmu sihir yang sering digunakan dalam kalangan masyarakat Melayu, seperti santau, sihir penunduk dan ilmu pukau untuk memudaratkan orang lain. Okey, ini adalah beberapa amalan untuk menghindari sihir. Yang pertama, kita hendaklah sering mengingati Allah kerana Allah adalah sebaik-baik pelindung. Solat jangan lupa dan rajinkan berselawat. InsyaAllah akan dihindari dari sihir, santau dan lain-lain. Siapa-siapa yang syirik kepada Allah, Allah tidak akan menerima segala amalannya seperti salat dan puasanya. Jadi kita hendaklah menghindari sihir. Terima kasih. Terima kasih saudara Anis. Seterusnya saya baca buat Farkis untuk belajar Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ceritakan tentang tujuh dosa besar. Hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istanibu as-sab'a al-mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma kunna qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qatlu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilati. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Bagi dia bersabda, syirik pada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan peperangan dan menuduh wanita mukminah yang suci berbuat zina. Saya akan ceritakan tentang syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu, misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa ini. Daripada surah An-Nisa ayat 48, maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Syirik merupakan dosa paling besar yang tidak terampuni jika pelakunya belum bertaubat sampai ajal menjemput. Dalam Al-Quran, dosa syirik bahkan Allah sebut sebagai al-azim, kezaliman yang dahsyat. Seseorang disebut berbuat syirik jika ia menjadikan selain Allah sebagai tandingan, menyetarakan Allah dengan makhluk ciptaannya.
Al-Qabair membagi bentuk syirik menjadi dua kategori, syirik besar dan kecil. Syirik besar mencakup semua bentuk perbuatan meniputi Allah dengan segala sesuatu dari ciptaannya, baik serupa manusia, haiwan dan benda-benda lain. Syirik kecil pula adalah riak, iaitu berbuat sesuatu dengan tujuan untuk memamerkan kepada orang lain. Contohnya kita beribadat, melakukan salat sunat kerana untuk menunjuk-nunjukkan kepada manusia. Dalilnya dari surah Al-Ma'idah ayat 72 hingga 73. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam wa qala al-masiih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alayhi al-jannah wa ma'waahu an-nar wa ma lil-zaalimiina min ansar. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب. Surah Al-Azim. Maksudnya, sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Putera Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh Allah mengharamkan syurga baginya, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Sungguh benar-benar telah kafir orang yang telah mengatakan bahawa Allah adalah salah satu daripada yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, sungguh orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Poin seterusnya ialah menuduh wanita mukmin berzina, ataupun kita panggil qadhaf. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Zina merupakan dosa yang sangat besar. Pelaku zina akan mendapat hukuman dari Allah, baik itu selama mereka di dunia maupun ketika mereka di akhirat kelak. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seorang wanita solehah itu telah melakukan perbuatan zina? Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera di 80 kali deraan. Dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang yang fasik. Daripada surah An-Nur ayat 4. Dan seterusnya maksudnya dari surah An-Nur juga ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik lagi beriman berbuat zina, mereka akan tertimpa laknat dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Tuduhan berzina yang dialamatkan kepada wanita baik padahal mereka tidak melakukannya mengingatkan kita pada kisah ibunda Nabi Isa, iaitu Maryam. Sudah selayaknya penebar fitnah menerima azab yang dahsyat, iaitu neraka Jahannam, kerana ia tidak hanya mendustakan di hadapan manusia, tapi juga berdusta di hadapan Zat yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Bila itu akhir sekali sampai jumpa pada terakhir kita, iaitu
warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Jadi di sini seperti yang kita tahu ada 7 dosa besar yang ingin kami huraikan. Jadi selepas Haji Ustaz Razi sudah menerangkan 2 dosa besar dan Ustazah Hajah Balqis Maisarah sudah menerangkan 2 dosa besar. Jadi di sini saya nak menerangkan lagi 3 ya, dosa besar yang kita harus elakkan lah untuk dibuat dalam dunia ni. Yang pertama, lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang ni macam kita kan, kita nak lari daripada medan perang macam mana? So sekarang ni relate untuk orang-orang yang berjuang untuk negara kita. Berperang ni dia memegang perintah Allah SWT kepada orang Islam dalam beberapa keadaan. Perang ni dia bukan kewajipan mutlak, time waktu aman dan harmoni, tapi dia kewajipan bila berlaku penindasan terhadap umat Islam atau negara Islam. So dekat sini Allah ada tetapkan syarat-syarat bila kita kena fight balik, bila Islam ni kena tindas. Yang pertama, first kita kena tahu negara Islam ni mesti berdaulat. Maksudnya negara kerajaan Islam ni dia kena kuat, so baru boleh tentang balik. Yang kedua, apabila diperangi oleh musuh dengan ancaman. Maksudnya kat sini bukan tentera Islam yang mencari musuh. Bila Islam ditindas, maksudnya ada ancaman daripada luar baru boleh pertahankan. So yang ketiga, boleh mempertahankan negara Islam daripada pencerobohan. Contohnya macam kita tahu Islam ni pun negara Islam. So kita boleh tahu peristiwa dekat Lahad Datu yang ada orang-orang jahat nak buat ancaman tu. So tentera-tentera kita kena mempertahankan negara Islam. Yang keempat, kita kena apa ni? Maka jika berlaku peperangan, askar-askar Islam ni merupakan kekuatan kepada tentera Islam. Jasa diorang ni diberikan balasan syahid fisabilillah. Maksudnya syahid lah bila mati tu. So kalau orang lari daripada peperangan ni, dia suatu penghinaan lah kepada Allah dan Islam. Kalau dari segi hubungan dengan Allah SWT, ia adalah keingkaran. Dan daripada segi hubungan dengan Nabi kita iaitu Rasulullah SAW, ini adalah suatu pengkhianatan. Dan daripada segi ketenteraan pula, dia menjatuhkan moral anggota-anggota tentera kita. Seperti firman Allah SWT surah Al-Anfal ayat 16, wa man yuwallihim yawma izin duburah illa mutaharrafa likitali au mutahayyazan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah SWT dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Askar atau tentera yang keluar atau lari dari barisan perang bukan sebab strategi atau mencari kekuatan lain, adalah menggunakan kemurkaan Allah. Jadi kita kalau lari keluar dari medan perang tapi untuk pasang strategi lain, ia dibenarkan, bukanlah dosa besar. Seperti peristiwa Rasulullah SAW, Rasulullah ni dia pernah memulau 3 orang sahabat dia sebab lari daripada perang Hunain. Mereka tu yang kena pulau 3 orang tu, dia kena pulau lebih daripada 50 hari. So diorang pun sangatlah sedih. So ada satu lagi peristiwa semasa perang Uhud. Semasa perang Uhud ni, umat Islam dia diambang kekalahan. Diorang ni dikejar musyrikin, jadi diorang lari. Tapi bila diorang lari tu, diorang untuk pasang strategi lain. So ini dibolehkan, tak dapatlah dosa macam tu. So untuk dosa besar yang lain pula ialah makan harta anak yatim. So sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya,
dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dalam surah An-Nisa ayat 10 berikut telah jelas bahawa ketika kita makan harta anak yatim, maka sebenarnya kita sedang menjerumuskan diri sendiri ke dalam jurang neraka. Kita memakan api sendiri dan membuat diri kita terseksa nantinya di akhirat. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan keluar nyala api dari mulut, telinga, hidung dan matanya. Siapa pun yang melihatnya pasti akan mengetahui bahawa orang tu ialah pemakan harta anak yatim. Dan dosa besar yang terakhir yang akan diulaskan pada hari ini ialah membunuh. Agama Islam yang mempunyai prinsip rahmatan lil alamin melarang umat Islam untuk saling bunuh. Allah SWT dalam firman-Nya mengecam dengan keras orang yang membunuh orang beriman. Allah SWT mengancam membunuh orang beriman dengan neraka jahanam. Hal ini sebagaimana penegasan surah An-Nisa ayat ke-93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. So kesimpulan, Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan Al-Tahqiqu an-Wunna Qatla tata'allaku bihi salah satu haquqi haqqun lillah wa haqqun lil maqtul wa haqqun lil wali. Kesimpulan pembahasan bahawa pembunuhan berhubungan dengan 3 hak: hak Allah, hak korban dan hak wali. Pertama, kat sini kita nak cakap pasal hak Allah. Hak Allah ni bila kita membunuh seorang muslim yang terlindungi darahnya, termasuk dosa besar yang sangat Allah murkai. Kerana itu Allah memberikan ancaman sangat keras bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Yang kedua, hak korban. Hak ini tidak boleh digugurkan begitu saja kerana korban telah meninggal, sehingga tidak ada jaminan dia memaafkan. Korban akan meminta haknya pada hari kiamat kepada pembunuhnya. So kalau hak korban ni, sebab orang tu dah mati, so kita akan dituntut pada hari akhirat kelak. Yang ketiga, hak wali korban. Yang dimaksudkan wali korban adalah keluarga korban yang menjadi ahli waris. Maksudnya family yang orang kena bunuh tadi tu. Kalau dalam apabila pembunuhan disengaja, wali korban dia ada 3 pilihan hak. Yang pertama, qisas. Qisas ni macam kita tahu, nyawa balas nyawa. Maksudnya wali korban boleh menuntut hukuman pancung untuk pelaku pembunuhan tu. Pilihan kedua, kita boleh membayar diat. Diat dalam diat ni ada 2. Satu diat ringan dan diat berat. Diat ringan ni diat muhafafah. Diat ini berlaku untuk pembunuhan tidak sengaja atau tak sengaja lah. Yang diat berat ni diat muwalazah. Diat muwalazah ni berlaku untuk pembunuhan sengaja. So ketika wali korban membebaskan pelaku dari qisas. Untuk pilihan ketiga, memberikan ampunan tanpa bayaran. Para ahli waris korban ada hak untuk mengampuni pelaku dengan tak minta qisas ataupun diat tu. So dia macam dalam bentuk pemaafan lah. Allah sebut sebagai sedekah bagi keluarga yang memaafkan. Itu sahaja daripada saya untuk ulasan 7 dosa besar. Itu sahaja forum daripada perbincangan kami. Saya berharap para pendengar mendapat sedikit sebanyak ilmu yang dikuasai oleh para panel sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada kumpulan A. Semua panel dah mentang ni.